ni antara dua senario, antara majikan yang kurang cerdik dan dia Emosi. dalam buat keputusan nak menangani pekerja dia neraka ni. So majikan beremosi sebab dia tak educate diri dia tak pernah kena lagi. Mungkin dia akan cepat marah, dia akan buat keputusan ikut perasaan, dia akan terus nak terminate pekerja dia 24 jam. Dia buang pekerja tu pula tanpa siasatan dan bukti yang kukuh. Lepas tu akhirnya dia juga yang kena saman. Dah lah pekerja tu yang buat masalah, enak majikan tu pula yang kena bayar pampasan dan ganti rugi kat pekerja tu. So very wasted tau. Duit tu sepatutnya you simpan jadi cash reserve, you simpan untuk kembangkan bisnes you, but dia jadi duit pampasan untuk pekerja masalah pula. Siapa yang nak macam tu? So be a majikan with strategy. Jadi business owner ni kena kreatif, kena bijak, kena cekal, kena garang. Tak ada dah. Saya sangat yakin lah Khairul Amin tu sebaik-baik dia dan jaga kebajikan dia punya staff tu pun sebenarnya dia ada legal team yang hebat belakang dia. Dia adalah seorang yang memang bijak. Dia, bagi saya, orang macam ni jarang lah dia tak ada legal representation behind dia. It's just that lawyer dia mungkin lawyer yang old school yang tak ada social media pun. So memang kita tak akan kenal lah siapa lawyer dia. Majikan yang berstrategi, dia akan faham hak dan tanggungjawab dia.